Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Pendekar Muda Ismail dan video ini berkenaan Global Sumut Flotilla. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita tahu, konvoi Global Sumut Flotilla ini telah diserang oleh tentera-tentera sewil, yang mana saya berfikir kerajaan setan Yahoo dan juga kumpulan menterinya sedang mengalami satu masalah otak yang begitu serius. Mereka ini mengarahkan pasukan-pasukan tentera untuk menyerang konvoi yang ingin melaksanakan misi bantuan kemanusiaan. Tuan-tuan dan puan-puan, konvoi Global Sumut Flotilla ini membawa bekalan berupa susu buat bayi yang berada di dalam kelaparan, bekalan makanan buat mereka yang berada di dalam kebuluran, ubat-ubatan buat mereka yang cedera, dan sekaligus konvoi ini membawa pengharapan buat warga-warga di Gaza. Tuan-tuan dan puan-puan, konvoi Global Sumut Flotilla ini juga menghantar mesej kepada dunia bahawasanya warga Palestin itu berhak hidup di atas muka dunia ini. Konflik yang berlanjutan selama lebih 700 hari ini telah menyebabkan lebih daripada 74,000 nyawa yang telah terkorban, yang mana mereka ini terdiri daripada 20,000 kanak-kanak dan bayi yang tidak berdosa, petugas-petugas am, wartawan, petugas hospital, imam, bilal yang tidak bersalah, dan 74,000 ini merupakan saudara-saudara kita yang gugur syahid di bumi Palestin. Saya ingin mengatakan bahawasanya jika baginda Nabi Muhammad SAW bersama dengan kita pada hari ini, sudah tentu baginda akan berasa sedih, hiba dan kecewa apabila melihat umatnya yang kian melemah di akhir zaman. Di kesempatan ini saya menyeru kepada pemimpin-pemimpin dunia, khususnya kepada pemimpin-pemimpin Islam, agar kita bangkit menggunakan kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk membantu saudara-saudara kita di Palestin. Sungguh sejarah selama 7 dekad ini telah banyak mengajar kita dan memberikan tamparan yang hebat bahawasanya umat Islam itu perlu bangkit, menegakkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, sekaligus membawa panji agama ini ke puncak kegemilangan. Tuan-tuan dan puan-puan, kezaliman, kekejaman dan penindasan yang berlaku pada hari ini, yang berlaku di depan mata kita, sungguh tidak boleh diterima oleh akal, bahkan juga tidak boleh diterima oleh hati kita. Dan saya tidak akan redha setiap satu nyawa saudara-saudara saya yang syahid di bumi Palestin. Akhir kata daripada saya, sabda baginda Nabi Muhammad SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.